betul lah tu. Betul lah dia cakap. Kalau tak turun laut, anak bini tak makan. Sekarang pukul berapa? Pukul 7.40. Kita total dah 13 jam lah. Aku nak tolong tapi yang ni kerja ni 2 orang je perlu buat. Kau nyawa mau. Nyawa lah. Ikan tekan. Kenapa tak lepaskan semua kali ni? Abang cakap, sekarang ni kita letak kecil dulu. Tengok ada tak sangkut ikan beberapa ikan. Kalau sangkut, baru kita keluarkan full. Oh, dah cek keluar. Yes. Biasa kan last kali kena letak bendera kan. Ni ikat terus kat bot. Oh, so dia gerak, bot pun akan gerak. Macam-macam jenis skill lah dia nelayan ni. Dip, kan letak dalam tiai. Ikan tangkap kenapa letak Nanti luar? tak laku nanti jadi ikan masin lah. Gebuk. Ambil, masukkan dalam peti ais tadi. Sardin tu. Ikan ni RM100 ni diguna untuk apa biasa? Letak dalam sup. Oh. Bikin hilang sakit pinggang. Ikan terusan tu guys, satu perut ni boleh jadi RM5,000, RM6,000. Diorang pakai untuk jahit badan bila luka kan. Oh dah 200 bos ah? 200 lebih tentu. Cantik. Oh biasa bos-bos lah yang masak nasi. Tak lah. Dia tukar-tukar lah. Oh tukar. Malam ni menu apa bos? Ikan dalam tin. Ikan dalam tin. Ikan tadi. Tadi kita ada ikan kecil tu kan? Ada. Kita masak kan? Saya tak suka lah ikan sungai. Sangin. Itu semua makanan kita tu kan? Ni sangin tu. Kau datang bukan untuk bermewah-mewahan tu. Kita tenaga nak buat ni. Saya dulu sadar semua kena ada. Ada. Boleh ke tadi? Kena ada. Bercakap dengan pengalaman lah. Saya pengalaman lah. Adik, please satu tendangan maut awak bagi kat dia. Kali ni Bagi dia tergolek ke belakang.